Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengimbau kembali setakat ini inkues kematian Zarah Karina membuka banyak soalan yang perlu dijawab. Daripada segi laporan patologi, pakar mengesahkan kecederaan kepada jasad Zarah berpunca daripada jatuh dari ketinggian. Itu saya tidak menafikan. Memang ada cedera. Tetapi pakar sendiri tidak dapat memastikan posisi jatuh. Yang jatuh, cara dia jatuh. Sama ada kaki dulu, kepala dulu, atau tubuh melintang. Maknanya sama ada bergayut dan sebagainya. Soalan yang penting, kalau benar jatuh, mengapa kecederaan pelbagai, patah tangan, patah kaki, hentakan kepala yang membawa maut? Itu soalannya. Kita tidak mencabar apa yang mereka temui atas kecederaan Zarah, tapi soalan-soalan itu lagi belum terjawab. Pegawai keselamatan memberi keterangan menunjukkan beliau adalah orang terawal yang melihat Zarah. Namun timbul percengkahan apabila pelajar mendakwa mereka yang mula-mula menjumpai Zarah. Foto keadaan Zarah waktu itu jatuh, diambil, kemudian dipadamkan atas arahan siapa itu pun kurang jelas. Mengapa bukti awal seperti ini tidak disimpan? Walaupun ianya katakanlah ada orang nak menyembunyikan. Sepatutnya benda ini apabila dah dibangkit, ada inkues, sepatutnya dikeluarkan. Mengenai diary Zarah pula, kesaksian menimbulkan keraguan besar. Tulisan dalam diary tidak konsisten dengan tulisan sebenar arwah. Tarikh-tarikh tidak lengkap. Pakar forensik sendiri sukar mengesahkan ketulinannya. Tambah, pelik dari ini telah dibaca oleh guru dan warden lebih awal, sebelum sampai ke tangan polis. Adakah berlaku usaha mengubah naratif dalam diary tersebut? Itu kena juga disiasat. Berbalik kepada kesaksian pelajar, ada yang mendengar Zarah menangis, menjerit. Bahkan berlaku kejam-kejam malam itu. Jika benar begitu, mustahil warden yang tinggal di bawah asrama tidak mendengar. Jadi adakah warden cuba menutupi kelemahan dengan kenyataan bercanggah? Yang lagi cantik, saya dengar, isu geng 19. Baru-baru ini, minggu ini juga berlaku. Nama kumpulan ini muncul di sekolah. Soalan kita, adakah pihak sekolah tahu? Adakah warden tahu? Adakah ketua DOM sengaja diam jika benar wujud yang menunjukkan budaya gangsterisme dalam asrama yang gagal dipantau oleh pentadbiran? Itu bab inkues. Jadi bab persoalan PDRM dan KPM, daripada semua keterangan ini, persoalan besar yang belum dijawab. Tak ada press conference, tak ada briefing, sejauh mana kesihatan PDRM ke atas pentadbir sekolah. Adakah pengetua PKM dan guru-guru sudah disiasat soal siasat secara mendalam? Itu kepada PDRM sampai sekarang kita tak dengar. Keduanya, Kementerian Pendidikan Malaysia, kenapa Kementerian Pendidikan masih senyap? Seolah-olah tak nak komen mengenai hal ini, sekadar memberitahu bahawasanya
kita bekerjasama. Tapi tindakan apa yang mereka lakukan? Adakah mereka akan berani menggantung pengetua, PKM, warden, guru terbabit tanpa gaji sementara kesihatan berjalan? Saya dengar daripada satu video klip bahawasanya pengetua, PKM, warden dan sebagainya digantung. Digantung saja tak cukup yang berhormat. Mereka digantung tanpa gaji. Tanpa gaji. Kenapalah gaji daripada rakyat itu diguna untuk memberi gaji kepada mereka yang melakukan kecuaian, pengabaian kepada anak-anak kita di sekolahnya. Kalau dibiarkan mereka terus makan gaji bulanan, itu adalah penghinaan kepada keluarga Zarah dan juga masyarakat umum. Saya tak setuju jika mereka digantung dan mendapat gaji penuh. Patutnya gaji mereka ditahan. Gantung tugas serta-merta tanpa gaji. Itu yang saya fikir yang sepatutnya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, YB Fadilah Siddiq. Netizen mahu keadilan. Bukan alasannya. Keluarga Zarah mesti mula mempertimbangkan daripada saat sekarang. Memikir tindakan sivil. Menuntut ganti rugi daripada kerajaan Malaysia kerana sekolah adalah institusi kerajaan. Sebab kalah menang pun Zarah tak akan kembali. Hanya akhirnya dia akan dah meninggal, tapi seterusnya rakyat dan masyarakat umum nak tengok keadilan. Walaupun kita dah tengok daripada inquest mencari siapa penyebab kematian, sekarang ini tindakan sivil kena buat. Ataupun tindakan terhadap tanggungjawab individu. Jika pengetua, PKM, warden dan guru terbabit didapati cuai, mengabai, tidak bertanggungjawab, mereka mesti turut dinamakan dalam saman. Apa sekiranya saman itu dimasukkan ke Mahkamah Sivil, pempasan keuangan, jika mereka tidak mampu menjelaskan pempasan, potongan boleh dibuat daripada caruman pension atau KWSP mereka, kalau it is on individual basis. Pempasan bulanan kepada keluarga Zarah sebagai tanda bertanggungjawab jika mereka mencarum pension yang mendapat bulanan itu 50% daripada pension tersebut wajarnya diberi pada keluarga Zarah. Inquest ini bukan sekadar soal Karina Zarah, ia adalah soal accountability. Jika tiada tindakan keras, mesej yang sampai ialah sekolah boleh cuai, pelajar boleh mati, dan pentadbir tetap bebas makan gaji. Kita tak nak ini berlaku. Jadi oleh itu, kita mohon PDIM siasat pentadbiran sekolah dengan telus dan adil. Kalau katakan tidak ada laporan polis, saya mengesahkan, saya dah buat laporan polis untuk menyiasat pentadbiran sekolah. KPM gantung tugas tanpa gaji semua pegawai yang terlibat. Kalau saman sivil, kerajaan bayar ganti rugi kepada keluarga Zarah dan tegas mengambil semula kos daripada mereka yang cuai. Oleh itu, keadilan Zarah adalah keadilan untuk semua pelajar yang masih hidup dalam sistem ini. Like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.